Ramai orang ingat bila ada duit, semua syarikat takaful akan terima kita. Hakikatnya, underwriter yang akan buat penilaian risiko kesihatan untuk tentukan kita layak ataupun tidak. Ini 5 keputusan yang mungkin korang terima daripada pihak underwriter. Yang pertama, pass as quote, approve. Ini yang paling ideal. Permohonan lulus tanpa sebarang syarat, ikut harga asal. Yang kedua, rejected ataupun decline. Permohonan ditolak terus. Biasanya sebab risiko kesihatan terlalu tinggi atau rekod perubatan yang serius. Yang ketiga, pass with exclusion. Lulus tapi penyakit atau condition tertentu tak dilindungi. Penyakit lain masih boleh cover. Yang keempat, pass with loading, counter offer. Lulus tapi harga dinaikkan. Biasanya sebab faktor kesihatan seperti berat badan atau sejarah penyakit. Dan yang kelima, postpone. Bukan ditolak tapi diminta untuk tunggu tempoh tertentu, contohnya 6 atau 12 bulan lepas tabil, boleh apply semula. Status korang hari ni mungkin approve tapi esok belum tentu. Selagi badan masih sihat, itulah aset paling mahal yang korang ada untuk dapatkan perlindungan. Kalau konten ni beri manfaat untuk korang, jangan lupa follow dan share video ni.